Yang korang boleh nampak tu, apa yang korang boleh nampak kat situ, ni apa jenis pesen pakai gam kat situ. Alright guys, so video kali ni nak cerita pasal MK7 1.4. So owner ni semalam dia call aku pukul 12 lah, Yen kereta abang tak boleh start lah, nonet cakap tak apa abang tahu hilang, saya tunggu abang. So kereta ni kau tengok mileage pun dah dia tak keluar pula. So ni mileage dia 249,417 km. So kereta ni boleh dikatakan jalan dah agak lama lah. Cuma aku rasa owner ni tersilap langkah dah ni. Sebab apa? Apa yang korang boleh nampak tu, apa yang korang boleh nampak kat situ, ni apa jenis pesen pakai gam kat sini. Dah bocor, tukar o-ring, dalam ni dia ada o-ring. And hasil dia, tada, ini aku kurang gemar tu ni. So engine pun aku belum buka lagi, belum check betul-betul lagi. Tapi daripada sini aku punya conclusion adalah timing belt ni putus pasal ada minyak tu leaking. So bila minyak kena kat timing belt memang takkan tahan, dia akan putus ni guys. Kau tengok ni, putus guys. And memang pegang ni minyak. And kat sini kau boleh nampak basah-basah semua. And by the way guys, sebenarnya kereta ni owner baru beli 2 minggu. Okay, lepas ni kita nak tolak kereta masuk dalam, kita nak buat full checking, keluarkan quotation and cerita dengan owner, tengok macam mana. Ingat guys, nak pakai kita laju, maintenance kena padu. Ciao.